Fatihah. Aku murid kelas 6 Prestige di Sekolah Kebangsaan Hulu Kelang. Seronok sekolah di sini. Cikgu-cikgu di sini semuanya baik. Oh, cerita pasal cikgu, setiap murid mesti ada cikgu kegemaran masing-masing. Begitu juga dengan aku. Cikgu Afiq. Beliaulah cikgu kegemaran aku. Semangat mengajar di dalam kelas. Pandai bermain alat muzik. Dedikasi dalam menjalankan tugas. Jago dalam permainan sepak takraw. Namun, kehadiran aku tak pernah disedari oleh Cikgu Afiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum duduk, aku nak tanya, ni kenapa ni? Tak padam lagi? Dengan papan putih tak padam, buku berselerak atas meja. Apa nak jadi ni? Nanti lepas je. Habis waktu mana-mana sebelum cikgu masuk ataupun cikgu-cikgu lain masuk, pastikan padam dulu benda ni. Buku ni bersihkan atas meja cikgu. Macam mana nak mengajar macam ni? Boleh? Okey, baik. Semua keluarkan buku teks bahasa Melayu. Dan buka buku surat 73. Kat situ ada tajuk sahaja. Itulah yang akan awak belajar hari ni. Dan sajak ni awak pernah belajar sebelum ni. Cumanya hari ni awak perlu buat satu tugasan untuk bina satu sajak untuk istimewa yang penting dalam hidup awak. Tak kisah sama ada itu adalah ibu, ayah, cikgu dan siapa-siapa sahaja yang awak rasa istimewa dalam hidup awak. Okey, baik. Masa dah tamat. Jadi kerja yang cikgu bagi ni esok awak boleh hantar dan cikgu akan cek esok. Masa pun dah tamat. Jadi terima kasih semua. Terima kasih Cikgu Afiq. Baik, cikgu gerak dulu. Oh, Cikgu Afiqku yang kacak rupawan. Hidungmu mancung bak seludang. Rambutmu Rambutmu apa dah? Oh, rambutmu hitam jambul di depan. Berbaju t-shirt, berseluar tracksuit, berkasut takraw. Oh, Cikgu Afiqku yang rupawan.
Apa benda yang kau merepek ni, Fatihah? Siapa itu di sana, ha? Oh, Adinda. Kakanda tahu dia siapa? Dia adalah perompak yang ingin merampas Adinda daripada tangan Kakanda. Apa perompaknya? Aku kawan kau lah. Jangan kau cuba-cuba menyamar menjadi kawanku, ha? Walaupun rupamu tidak aku kenal, tetapi lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. Dah. Apa benda yang kau merepek ni? Kau ni mesti tengah hafal sajak yang Cikgu Afiq suruh kan? Mana ada? Dah, jom. Jom. Semalam cikgu ada bagi tugasan berkenaan sajak. Okey. Sekarang cikgu nak keluarkan tugasan yang cikgu beri semalam. Ada, suka. Tengok. Okey, bagus. Awak punya mana? Okey, bagus. Okey, bagus. Awak punya sikit lagi ni. Siapkan. Fatihah, mana buku? Orang lain ada buku, awak tak ada buku. Awak bangun sekarang. Ni kalau dah tak bawa buku ni, maksudnya tak siap kerja lah ni. Kerja mudah, kerja sajak untuk orang istimewa, itu pun tak boleh siap. Kalau macam ni, macam mana awak nak berjaya? Dengan pakai baju pengawas, awak hanya memalukan diri saja. Dengan tak siap kerja macam ni. Cikgu amat-amat kecewa lah dengan awak. Orang lain siap? Bagus. Waalaikumsalam Arina. Kenapa? Masuk. Boleh saya duduk, Cikgu? Sila. Duduk. Saya ada benda nak cakap ni, Cikgu. Kenapa ni Arina? Pasal Fatihah. Kenapa dengan Fatihah? Sebenarnya pasal sajak tu Fatihah tak salah, Cikgu. Sebenarnya cerita dia macam ni, Cikgu. Lambat dah Fatihah, mak aku ambil. Ya doh, bapak aku pun tak sampai lagi. Tak tahulah pergi mana. Dah, kerja sajak yang Cikgu Afiq suruh buat tu kau dah siap ke? Oh, dah siap. Kenapa? Oh, kau nak tiru Tapi aku janji punya tak tiru sebiji-sebiji macam kau. Aku buat pasal orang lain. Nah, tapi kau jangan tiru sebiji-sebiji tau. Jangan buat pasal Cikgu Afiq juga. Ya, aku janji. Oh jangan lupa bawa tau besok. Awas kau kalau lupa bawa. Okey, Teha. Tunggu, Teha. Sorry dong, buku kau tertinggal. Arina, kan aku dah cakap bawa hari ni. Habis macam mana? Aku terlupa tadi pagi nak masukkan dalam beg. Sorry dong, Teha. Kalau Cikgu Afiq nak tahu, Fatihah lah yang hantar beg cikgu ke bilik guru masa cikgu tertinggal beg hari tu. Bukan itu saja, cikgu. Meja Cikgu Afiq pun Fatihah yang kemaskan. Tiap kali waktu Cikgu Afiq, Fatihah mesti nak cepat ke kelas. Fatihah jugalah yang padam papan putih sebelum waktu cikgu. Aku tahu kenapa kau nak padam papan putih cepat-cepat. Sebab lepas ni masa Cikgu Afiq kan?
Maafkan cikgu, Fatihah. Sempena Hari Guru ini, aku ingin cikgu tahu bahawa kasih dan hormatku tidak pernah padam. Setiap garisan di lukisan ini adalah rasa terima kasihku yang tak sempat aku lafazkan. Sekian cerita saya dan selamat menyambut Hari Guru.